Assalamualaikum guys. Haziq Fastgrow Fertilizer dekat sini. Dekat mana ni? Bukan dekat kebun durian pula. Kita dekat sawah padi. Dekat Kuala Selangor, Tuan Azizul punya. Okey guys, sekarang kita nak interview Tuan punya sawah padi ni, Tuan Azizul. Ini benih apa ni sawah padi ni guna? Musim ni saya bawa variety MR297. Berapa keluasan dia bang? Keluasannya 1.5 ekar. Berapa lama dah guna Black Wizard ataupun Fastgrow Fertilizer? Baja Fastgrow Fertilizer ni saya dah guna agak lama. Cuma sebelum ni saya lebih guna kepada macam pokok buah-buahan. Pas disyorkan dengan saudara Ben, beliau suruh saya gunakan baja Fastgrow untuk cuba di tanaman padi. Masuk ni dah 2 musim lah saya buat padi yang saya tanam ni gunakan produk daripada Fastgrow. Tu sebelum tanam saya ada tabur baja soil care tu. Soil care. Lebih kurang dalam 200 kilo untuk 1.5 ekar ni lah. Sebelum penanaman dilakukan lah. Lepas tanam, saya gunakan pula baja hijau Fastgrow. Itu dalam umur lebih kurang dalam 25 ke 30 hari. Dan selepas tu saya selang-seli pula dengan baja siraman hijau tu. Hijau. Dalam umur daripada 20 bawa ke 50 hari. Okey. Selepas tu saya guna pula yang baja merah pula. Daripada 50 bawa ke 70 hari. Dijangka potongnya lebih kurang seminggu lagi lah. InsyaAllah lah, kalau tengok padi macam ada peningkatan musim ni. Hasilnya ada peningkatan berbanding dengan yang sudah-sudah. Produk Fastgrow ni alhamdulillah lah, dia produk yang premium lah. Okey guys, Assalamualaikum. Kita dekat Kuala Selangor, sawah padi Tuan Azizul. Minggu lepas kita dah sampai. Minggu ni kita sampai lagi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey. First kali saya nak tanya, selepas dah potong ni bang, dah tuai ni, mestilah kita nak tahu berapa peningkatannya daripada musim lepas, musim ni pula berapa? Alhamdulillah, musim ni ada peningkatan walaupun tak banyak. Musim lepas load Fastgrow ni dapat 2 tan 400 tan metrik untuk 1.5 ekar. Tapak ni baru saja dipotong. Tak sampai 30 minit yang lepas. Dah tahu dia punya hasilnya ada peningkatan lebih kurang 200 kilo. Jadinya dah lebih kurang 2 tan 660 kilo. Alhamdulillah lah, ada peningkatan untuk load Fastgrow ni. Terima kasih, semoga musim selepas ini gunakan baju Fastgrow makin meningkatlah dia punya hasilnya. Mudah-mudahan lah. Okey, Tuan Azizul, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Kita jumpa lagi, okey? Okey, insyaAllah.